Apakah earphone RM10 ni boleh kalahkan earphone RM50 yang merupakan handalan saya? Jadi, ini adalah TOS LP33, memakai Bluetooth 5.4. Boleh katakan lebih baru daripada earphone lama saya ni yang memakai versi 5.3. Jadi untuk gaming tak ada halah, earphone ni memang tak ada delay langsung. Kalau CODM ni antara yang game yang sangat laju, jadi memang tak ada rasa delay langsung. Kalau nak lagu pun memang padulah, bass dia tak lebih tak kurang. Jadi memang sesuai lah untuk peminat J-pop, jazz, rock dan sebagainya. Seterusnya kita try mic dia pula. Mic dia pun sangat jelas dan tak rasa tenggelam. Ini testnya. 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Ini merupakan test bagi earphone LP33. Nampak gayanya tiada sebarang gangguan dan suara saya boleh tahan kacak juga kat sini. Jadi korang boleh nilai sendiri. Pemakaiannya juga boleh sampai ke 5 ke 4 jam. Jadi korang jangan risaulah TOS korang tu habis bateri. Jadi tunggu apa lagi? Grab sebelum habis.